Kita harus mempunyai sebuah program, kita harus mempunyai sebuah keinginan bagaimana kita bisa menjadikan penuh daripada sahabat Rasulullah SAW bagaimana semangat mereka dalam bagaimana semangat mereka dalam mengkaji tafsir ataupun renungan daripada isi Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan Al-Quran ini kita disampaikan petunjuk dan kemudian kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlimpah dan mendapatkan jannah firdaus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.